Ada geng, ada geng. Oh, kasak geng, kasak geng. Dah, tu dah. Tu dah geng. Right oh. Nama pepam besar oh. Dah. Pandang kita shot sikit lah geng. Banyak tadi geng jatuh. Oh, gorgon. Strike. Ya. Ih, kapal geng, kasak geng. Okey geng. Mancing lagi hari ni geng. Pagi ni aku seorang lah. Ada member kata nak datang. Tak tahu lah, kita tengok lah nanti. Apa pun nanti aku kenalkan dia kalau dia datang. Alright geng. Semoga kita ada hasil hari ni geng. Mic. Ikan geng. Jom. Okey geng, seperti biasa rambut aku main bottom lah hari ni. Siang ni kita main bottom lah. Rambut aku macam ni macam biasa. Korang boleh tengok lah tutorial yang sebelum ni aku buat. Yang ni cakuk betul lah dong. Alright. Yang ni cakuk ke main line. Okey geng. Untuk perambut utama aku pakai steel lah geng. Untuk perambut utama ada kali ni aku pakai steel lah. Pakai steel puas hati geng. Alright. Ini dia perambut utama dia. Pakai satu cukup lah. Pakai satu lah. Okay, ini perambut utama dia ya. Steel, aku pakai steel. Macam biasa. Yang ni tadi, yang sambungan ni masukkan. Lepas tu cakuk. Alright. Dia akan jadi macam ni ya. Jadi macam ni geng. Okay. Okay, kita try ni dulu lah. Kita pasang dulu ya. Sebelum tu kita ambil tali dulu geng. Kita ambil tali dulu. Jom kita pasang. Banyak lagi nak setup ni geng. Nak setup banyak lagi ni. Tapi kita try satu dulu. Pasang dulu. Alright, menggunakan udang hidup. Okey geng, macam ni. Jom. Payah jauh lah, kita buat sini dulu. Kita coba sini dulu. Selalu aku menjolok tepi je lah, macam ni geng. Tepi jolok tepi. Tok. Habis. Biarkan lah. Lepas tu ikat geng. Ikat. Hari ni aku dekat tiang jangkat sikit. Aku cuba nak hoki lah. Mana tahu tiang yang jarang duduk ni geng, selalu ada ikan. Orang jarang duduk lah tiang ni sebab dia tak dalam.
Yang ni tak dalam, sebab tu orang jarang duduk. Ni tak apa. Manakala orang jarang duduk, kita cuba lah. Nak tahu ada ikan kan. Kalau tempat orang selalu duduk pula, ikan sat je. Orang dah angkat dah, tak sempat nak beranak situ. Yang ni kita try. Alright, okay. Mantap. Ceng tak ada lagi. Tak tahu ada tak. Ada satu. Ada satu, kira clear lah. Belajar ni kan, aku jarang pakai loceng. Dia nak boh orang ni tunduk kan. Okey. Mantap. Lanjut. Jom, jom. Jom, 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 jom. Lagi. Ha? Petang. Baik sekali. Petang. Okey, Jan. Okey. Mantap. Campur wah. Umpan payah tadi ni. Hujan payah jadi umpan. Nak beli udang ni? Tempat beli. Aku WhatsApp hang tadi tu. Hang dengar dapat tak? Tak tahu lah, tak apa. Tak apa. Beres tu. Aku ada beli udang 10 ekor tadi. Ingat ada umpan kan. Tengok cari Apollo payah. Tak apa pasal. Ha? Apollo tak makan. Hujan kan payah. Cari jala seriding pun tak ada. Paling pala. Tu yang tak set lagi tu. Banyak tak set, tak ada umpan. Set lo. Oh, ada geng. Oh, kasak geng. Oh, dah. Oh. 4 ekor sekali geng. Ini bukan umpan geng, ini lauk. Ini bukan umpan ni Jan, ni lauk. Ini bukan umpan geng, ni lauk geng. Caruk masuk. Caruk
baru masuk saya laut. Kita cari saya umpan. Kita simpan dulu. Ini kita simpan, rezeki jangan ditolak. Cepat. Lanjut. Bodong dia 3 ekor sekali. Aduh, bodong dia masuk geng. Bodong dia. Umpan tak dia ada. Dia banyak. Angin pun kuat ni. Baru letak dia kena terus. Akhir hasil kita tadi. Papa update ni. Okey geng, partner aku hari ni geng. Faizal. Ya, mantap. Apa harapan hari ni Jas? Harapan hari ni apa yang naik pun kita jadi lok lah. Jadi lawak ah. Jadi lok lah. Hari ni hujan. Nampak Hujan apa tu geng? Ha. Basah. Basah lagi. Lanjutlah, semoga kita ada hasil lah. Okey, mantap geng. Ayan. Mantap. Lanjut geng. Papa aku update. Jom. Hujan ni, lebat. Ya. Apa tu? Tu dah geng. Right oh. Nama papa besar oh. Nampak tangan. Oh. Ha. Padu geng. Lanjut ya. Boleh tu. Boleh. Boleh tu buah tu. Dia kena ikat balik tu. Takut terbang ni. Oh. Maaf. Padu geng. Tipu kita strike. Tengok tu. Strike so. Makan dalam. Alau makan. Dia kacau umpan tu. Makan udang hidup tu. Dia makan balas udang hidup tu. Lama kalau kita buka. Lancar. Oh. Ya. Oh, lancar. Spice oh. Hujan ni nak dapat ni. Payah nak dapat hujan-hujan ni.
Lanjut lah semua. Lanjut. Alright geng. Jom kita cari lagi. Kita try menjala dulu geng. Tengok-tengok mana tahu ada ikan. Ada shredding lah. Umpan tak ada ni geng, kita try lah. Guna kaedah apa pun cari umpan. Tadi aku nampak kat sini geng, ada lompat-lompat ni. Tahu lah ikan apa geng. Kita tengok. Kok ada shredding sekok dua pun jadi ya. Langsung tak ada ni. Hayalannya. Hayalan. Tak boleh sampai bawah. Kalau dia banyak tengok foto siang ni. Kali jala je cukup sampai ke petang. Selalunya lah. Cuba lagi. Coba nak tahu ada sekok dua. Umpan payah lah. Payah nak dapat ni. Ni ada. Dia penuh geng. Tu dia. Hei, jatuh. Tip. Apa lagi? Umpan ada. Kita shot sikit lah geng. Banyak tadi geng jatuh. Boleh tang juga. Boleh. Kita pasang terus tak apa. Dah geng. Padu saiz tu. Dia ada pasang terus tak apa. Ya. Coba ya. Makan geng. Nampak tu. Kau gorgon. Strike. Ya. Kau apa geng? Kasak geng. Kasak. Kasak geng. Kasak. Kenapa tu? Nampak dia orang tu. Nampak tu. Nampak tu. Dia orang tu. Kasak geng. Dia geng. Tak kisah ikan apa geng. Tu nampak tu. Bagi longgar sikit drag kan. Drag weh pula. Kasak geng. Setangin nampak. Setangin. Ambil lah pakai ni. Angin nampak geng. Kasak geng. Kasak geng. Tu dia. Naik dah bapak dia. Gorgon. Geng. Akhirnya yang dicari akhirnya muncul. Time-time macam ni nak boleh tekok macam ni pun susah. Akhirnya geng. Boleh dah.
Tu dia. Ngambil ah. Ngambil ah. Tahu? Ha? Ambil ah. Tak mau. Tak mau kita release. Okey, release ah. Mantap. Alright, bye-bye. Steady geng, mantap. Lanjut ah. Terima kasih sebab dengan dekat. Ya. Okey. Hey. Akhirnya boleh kita packing dengan aman. Ada momen. Oh, dan tahan lama tadi. Okey. Boleh lah, ada satu momen. Ha? Packing lah kita, packing. Tu lah. Ya. Tak ada ikan, secuk. Air secuk. Air secuk, tak ada ikan. Lanjut geng. Jom. Okey geng. Setakat ni je lah untuk hari ni geng. Kita mengair. Dah lah hasil tadi geng. Hasil ada geng. Kalau main Jambatan ni hasil memang ada geng. Hari ni hujan geng. Dari pagi sampai petang ni je ni. Bau benci. Tapi angin kuat geng. Macam mana? Agak sejuk pun. Ikan tak makan. Ikan tak makan juga. Ikan jos makan. Okey geng. Alright. Nanti aku tunjuk hasilnya. Mantap. Okey geng. Kita nak balik dah. Ni hasil kita geng. Nampak tu. Caru masuk geng, caru masuk. Lama papan punya masuk geng. Oh ya. Baik, jumpa lagi di video berikutnya. Mantap. John G. Aragan, dia aragan. Ikan apa geng? Wow, ikan cerah, ikan kerapu, ikan serangin, ikan siaga putih, ikan siaga merah, ikan giant travel, ikan jos geng, penuh tong woi. Life jacket jangan lupa pakai. Itulah rahsia seafood Jambatan. Jom balik. Hello Pak Hasim, hello Pak Olong. Aku nak balik.